Okey, jom kita bincang satu benda ni. Ada satu peluang bisnes yang sangat besar tapi ramai usahawan produk tempatan kita terlepas pandang. Macam mana kita nak jual terus kepada pelancong asing yang dah ada depan mata kita ni dan macam mana nak tukar mereka jadi pelanggan setia dari seluruh dunia? Cuba fikirkan benda ni. Setiap hari, beribu-ibu pelancong datang Malaysia. Mereka shopping, makan, jalan-jalan. Tapi, duit yang diorang belanja tu pergi ke mana sebenarnya? Adakah ia masuk ke poket anda? Ataupun ia cuma lalu depan kedai anda je? Kat sinilah wujudnya satu perbezaan yang ketara. Tengok, sebelah kiri kita ada geng-geng industri pelancongan. Diorang ni bijak, diorang cipta pengalaman untuk pelancong. Sebelah kanan pula, ramai usahawan produk kita yang masih, stuck dengan mindset lama. Aku nak jual kat orang Malaysia je. Diorang tak perasan, lubuk emas paling besar sebenarnya ada kat depan pintu kedai diorang je. Ini benda paling penting kita kena faham. Mindset seorang pelancong ni lain sikit. Bagi diorang, produk tempatan kita ni bukan sekadar barang. Sambal bilis ke, kain batik ke, sabun herba ke, semua tu adalah cendera hati, satu kenangan. A souvenir of memory. Sebab tu diorang sanggup bayar lebih. Diorang bukan beli barang, diorang beli cerita, beli budaya. Jadi soal harga tu dah jadi nombor 2. Tapi kan mesti ada yang cakap, saya dah jual online. Okey. Tapi, ada satu masalah besar. Ramai yang dah terperangkap dalam satu trap yang diorang tak sedar pun. Jom kita bedah siasat sikit, apa dia perangkap platform gergasi ni? Bila you jual dekat marketplace yang besar-besar tu, you sebenarnya tak ada kuasa. Fikir balik, komisen kena bayar kan? Margin untung you, diorang yang kawal. You tak boleh letak harga sesuka hati. Database pelanggan, itu bukan you punya. Itu diorang punya. Dan yang paling menakutkan, you tak boleh kawal jualan akan datang. You tak boleh simply contact customer tu dan jual lagi. Nak senang faham, macam ni lah. Kita sebenarnya cuma tumpang kedai orang. Kita ni penyewa je. Ya, kita hias cantik-cantik rak kita kerja keras promote barang kita. Tapi, at the end of the day, kedai tu bukan kita punya. Aset tu bukan kita punya. Kita sebenarnya tengah tolong bina empire untuk orang lain. Okey. Cukup pasal masalah. Sekarang, jom kita beralih kepada jalan penyelesaiannya. Satu konsep yang betul-betul boleh ubah cara you tengok bisnes you lepas ni. Konsep ni kita panggil economy inbound. Apa benda ekonomi inbound ni? Senang cerita, ia satu sistem. Sistem di mana kita tukar pelancong yang datang sekali je daripada sekadar pelawat jadi pembeli. Lepas tu, kita tukar dia jadi pelanggan tetap yang beli lagi dan lagi. Dan akhirnya, dia jadi duta tak rasmi kita yang promote produk kita dekat kawan-kawan dia di negara asal dia. Nampak tak game dia? Dan apa yang diorang nak beli? Oh, macam-macam. Makanan kita yang unik tu, produk kesihatan tradisional macam jamu, sabun herba, biji kopi asli dari kampung, kraft tangan macam batik, apa-apa sajalah produk budaya kita yang dibungkus dengan cantik dan ada cerita. Peluangnya sangat-sangat luas. Berita baiknya, you tak payah buat benda ni sorang-sorang. You ada kawan baru, sekutu baru yang kita panggil pemain inbound. Siapa dorang ni? Ejen pelancongan, tour guide, orang-orang kat hotel tu dan macam-macam lagi rangkaian pelancongan. Diorang ni hari-hari jumpa pelancong. So, inilah strateginya. Sangat simple. Matlamat kita cuma satu. Kita nak sambungkan dua dunia yang terpisah ni. Dunia pengeluar produk tempatan macam you dengan dunia pelancong antarabangsa. Dan jambatan yang menghubungkan dua dunia ni, itulah dia, pemain inbound. Okey, cuputlah teori. Jom kita tengok macam mana strategi ni berfungsi dalam dunia sebenar. Saya bagi satu contoh yang sangat mudah untuk you faham. Bayangkan ada seorang pelancong dari Australia. Dia datang Malaysia dan melalui kerjasama you dengan seorang tour guide, dia pun try dan terus beli sambal bilis you. Okey, itu jualan pertama. Selesai. Lepas dia balik Australia, sambal tu sedap gila, habis sebalang. Dia teringin nak beli lagi. Sebab you ada kedai online you sendiri, dia boleh terus pergi ke website you dan order direct dari sana. Dari Australia, terus ke you. Lepas tu, you post terus kat dia. Dan kat sinilah magic dia berlaku. Dengar ni baik-baik. Untung 100% you punya. Tak ada komisen untuk platform gergasi. Dan yang paling penting, hubungan dengan customer tu, you yang punya. Data dia, you yang pegang. Ini aset digital you. You boleh jual kat dia lagi dan lagi sampai bila-bila.
Dengar sini, ini bukan angan-angan kosong tau. Ini bukan fantasi. Inilah model yang sama, platform-platform dari luar negara dah guna ke atas kita selama 10 tahun. Diorang jual barang dari negara diorang kat kita. Sekarang, dah sampai masanya giliran kita pula untuk guna model yang sama dan jual produk kita kepada dunia. So, apa nak buat sekarang? Jangan cuma dengar dan angguk. Ini adalah pelan tindakan yang you boleh mula buat malam ni juga. Bukan esok, bukan lusa. Malam ni. Ikut je langkah-langkah ni. 1. Pilih 3 produk terbaik you, produk champion you. 2. Bina kedai online you sendiri. Ingat, ini aset you, bukan tumpang kedai orang. 3. Cipta satu turis bundle yang special, package hadiah yang senang diorang nak bawa balik. 4. Mula cari dan berhubung dengan pemain inbound. Call seorang tour guide, offer dia commission. 5. Guna penceritaan. Jangan jual produk, jual cerita di sebalik produk tu. Dan yang paling kritikal, nombor 6. Mula. Start je dulu. Jangan tunggu lagi. Jadi, sebagai penutup, soalan saya untuk you renungkan. Sampai bila kita nak jadi penumpang je dekat platform orang lain? Dah tiba masanya untuk kita jadi kapten. Kita bina kapal kita sendiri dan kita bawa produk Malaysia ni ke seluruh dunia. Masa depan kita bermula dari sini.